Penggunaan untuk dolomite yang saya amalkan adalah selepas saja musim berbuah, habis buah ataupun buah tinggal dalam 10%, 5%, kita terus akan tabur dolomite. Kita tabur dolomite, satu pokok anggaran 5 hingga 10 kilo, dan selepas sebulan kita akan tabur organik. Penggunaan dolomite untuk dusun saya dan pokok durian saya serta pokok-pokok lain lah, pokok manggis, pokok cempedak, ialah 3 kitaran. Lepas habis buah, sebelum berbunga, dan semasa durian berputik sebesar bola pimpong, bola tenis, semasa itu kita tabur. Sebab kita nak kalsium yang cukup dan tanah pulih, penyerapan nutrien yang kita bagi pada pokok dapat diserap dengan baik. Dan PRS setiap 2 minggu akan disembur pada pokok, pangkal pokok, keliling tanah. Keliling pangkal pokok atas tanah. Ini tak boleh ditinggalkan. Kita lihat ini yang buah yang besar. Di pokok ni pun ada lagi yang baru lekat putih, dan kita lihat pokok yang rendah ni. Kita lihat pokok yang rendah ni pun buah masih lagi keluar. Saya tak tahulah, mungkin bulan 1 nanti baru akan masak kan. Dan selalunya di utara Semenanjung musim berbunga adalah bulan 1 dan bulan 2. InsyaAllah habis. InsyaAllah saya harap tahun ini keluar lagi lah dengan kita konsisten menggunakan PRS daripada PDI. InsyaAllah akan berbuah sepanjang tahun. Ya. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan cuba jadikan dusun durian premium Cik Gula ni buah sepanjang tahun. Kita akan cuba ya, dengan menggunakan produk PRS daripada PDI. Dengan menggunakan dolomite dan PRS, insyaAllah tanah terjaga. Yang penting kita jaga tanah dulu, kita pulih tanah dulu, barulah pembejaan kita berkesan. Jadi jangan ragu-ragu. Untuk semua penanam, yang penting adalah tanah. Tanah dipulih, hasil dituai. Ini pun berbuah, tapi sikit. Ini musim ni dia keluar lagi banyak. Sembilan. Ni kalau dah tahap macam ni tak gugur dah. Ya. Pokok ni tak ada buah. Yang bunga pula ni tak ada. Sejambak tu. Ui. Tapi ni tak kisah. Dia dekat dengan batang sang lagi. Dia batang sang. Ni tak apa nak ajar. Hak ni ajar. Ni orang tu. Ni kapri ni. Ni seorang kapri. Lain tu kami baru tu. Cari nama. Nama ni. Putih. Wah. Elok sampai orang pegang kaki lah. Angkat kaki naik atas. Keren. Itu lalu. Bila bagi dia ni sikit. Lepas tu peluk batang turun. Tak payah. Tak boleh nak lajak terus tak boleh. Oh tu paling banyak. Oh tu. Sejambak Ni lagi ni. Risau pula dah. Risau je dah risau. Risau lah. Patah dah. Pataran. Tengok tahun tu tadi. Tapi tahun ni pasal dia jadi teluk apa ni. Angin tak apa nak ni. Yalah. Ni patut.